apa yang dilakukan oleh rejim Ukraine. Lanun sekurang-kurangnya mereka merompak dan mengambil untuk diri mereka sendiri. Dan di sini bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, hanya menyebabkan kerosakan, menakut-nakutkan. Ini adalah keganasan tulen. Apabila Sergei Lavrov sendiri berada dalam keadaan sangat marah dan histeria, itu bermakna rakyat Ukraine melakukan semuanya dengan betul. Ketua Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengumumkan kepada seluruh dunia bahawa serangan Ukraine ke atas kapal-kapal di Laut Azov dan Laut Hitam adalah, saya petik, keganasan tulen dan bahawa ini lebih teruk daripada pelanunan. Dan anda tahu apa maksudnya sebenarnya? Ia bermakna dron laut Ukraine menyerang dengan begitu kuat dan tepat sehingga Kremlin sudah tidak ada jawapan lagi. Selain daripada histeria seperti ini tentang histeria, dan hari ini colok lagi pencapaian baharu. Selepas memusnahkan armada Rusia di Laut Azov, dron tanpa pemandu Ukraine kini beralih ke Laut Hitam. Hasil daripada satu operasi saja, kerugiannya 20 kapal tangki di Laut Hitam dan ini baru permulaan. Sementara itu, kapal tangki Turki yang jelas telah diberi amaran berundur dengan berhati-hati dan berkumpul di perairan neutral. Dalam episod ini, apakah histeria yang dicetuskan oleh Sergei Lavrov dan bagaimana pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine membalasnya? Kenapa ini bukan sekadar serangan yang berjaya secara individu, tetapi satu strategi maritim yang dirancang dengan teliti, yang ditampilkan Ukraine dengan begitu jelas? Apakah itu jol laut baharu Barracuda yang pertama kali didedahkan oleh tentera laut Ukraine? Dan bagaimana Eropah terlibat dalam semua ini dengan perjanjian dron atau urusan dron mereka? Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan semua topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini. Kami sedang menuju ke 300,000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih atas langganan anda sendiri. Sari kata. Jadi, mari kita mulakan dengan petikan daripada Sergei Lavrov yang menjadi tajuk untuk episod ini. Sergei Lavrov ketika mengulas mengenai pemburuan Ukraine terhadap armada Rusia di Laut Azov dan Laut Hitam telah berkata seperti berikut. Tahu tak, ini sebenarnya bukan lagi perlanunan apa yang dilakukan oleh rejim Ukraine. Lanun sekurang-kurangnya mereka merompak dan ambil untuk diri sendiri. Tapi di sini bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, hanya untuk menyebabkan kerosakan, menakut-nakutkan. Ini adalah keganasan tulen yang bukan sahaja berlaku di Laut Azov dan di Laut Hitam juga sebenarnya malah di benua Afrika. Di mana-mana saja orang Ukraine nampak peluang untuk menyebabkan kerusakan tanpa menghiraukan persekutuan Rusia, mereka akan bersekongkol dengan sesiapa sahaja. Dan dengan pelampau Afrika yang cuba menggulingkan rejim sah rakyat di Afrika, serta dengan mana-mana sampah masyarakat yang lain. Pertama sekali, mengenai orang awam, mari kita jangan menipu. Ini mengenai kapal tangki armada bayangan yang mengangkut minyak dan bahan api yang dikenakan sekatan untuk perang menentang Ukraine. Ini bukan bot nelayan, ini adalah dompet dan tangki minyak tentera Rusia. Dan kedua, jawapan yang diberikan oleh Komander Pasukan Sistem Tanpa Pemandu, Robert Brody, iaitu Madiyar yang legenda itu, memang sangat bijak. Dia, tahu tak, tidak cuba untuk memberi alasan, dia hanya memberikan ringkasan-ringkas yang saya rasa akan membuatkan mata Lavrov berkedut. Berikut adalah petikan daripada Madiyar. 116 kapal armada bayangan Rusia berada di Laut Azov. Ini adalah pusingan pertama pertempuran laut dan ia telah berakhir. Sekarang Laut Hitam pula 20-0 untuk hari ini. Kami telah memburu 17 kapal tangki minyak, 2 kapal tangki gas dan 1 kapal tunda. Jadi, terhadap tuduhan lanun ini, rakyat Ukraine membalas dengan satu lagi serangan besar. Dan itu adalah jawapan terbaik, setuju tak? Dan inilah angka-angka yang patut kita catat, kerana inilah intinya. Jumlah keseluruhan pertempuran laut untuk operasi dari 6 hingga 15 Julai telah mencapai 136 kapal. 136 kapal dalam hampir 10 hari dan Rusia langsung tak boleh buat apa-apa tentangnya. Cuma, tahu tak, Sergei Lavrov boleh merintih dengan sedih dan berkata, ini lebih teruk daripada pelanunan. Apa yang kamu buat ni orang Ukraine? Serang kapal kami dan buat kami sakit hati. Tapi apa yang kamu harapkan? Perang telah kembali ke pelabuhan asal. Jadi, daripada kapal-kapal itu, 116 telah terkena serangan di Laut Azov. Dan ini bro dipanggil sebagai pusingan pertama yang sudah pun selesai.
Sekarang, pusingan kedua bermula di Laut Hitam. Dan di sana, dalam 1 hari sahaja, 20 kapal telah terkena serangan. Seperti yang kita sudah bincangkan, ini adalah satu strategi. Perhatikan kata-kata Madiyar. Dia bercakap menggunakan istilah pusingan dan peringkat. Pada mulanya, mereka membersihkan secara sistematik. Mereka menguasai Laut Azov, kemudian memindahkan serangan ke Laut Hitam. Dan seperti yang anda faham, perang ini memang mengikut rancangan. Bukan serangan secara rawak atau hanya serangan yang kebetulan berjaya. Tidak, ini adalah satu sistem yang jelas. Dan inilah bukti bahawa ini memang satu sistem. Beginilah rupanya. Selepas Laut Azov, drone Ukraine mula beroperasi di kawasan perairan berhampiran pantai Crimea dan bahagian tanah besar Ukraine di selatan. Komando khas Ukraine semalam menggunakan drone untuk menyerang seperti yang mereka sebut asas tenaga Crimea, kemudahan tenaga dan sistem pertahanan udara. Selepas itu, mereka menyerang logistik pula. Dan kini, Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhail Fedorov, menjelaskan keseluruhan logik itu dengan satu frasa. Pengasingan Crimea sedang berlaku dengan menggunakan drone. Maksudnya, matlamatnya adalah untuk memutuskan semenanjung itu daripada bekalan melalui semua saluran sekaligus. Bahan api, elektrik, logistik, mungkin juga bekalan makanan. Saya pun suka bagaimana semalam Madiyar menjawab dengan jelas. Dia kata, dengar sini. Kamu perasan tak yang kami tak serang jambatan Crimea? Tahu kenapa? Supaya semua sampah Rusia tu boleh lari dari sana. Kita kena bagi tikus-tikus ni, makhluk liar ni, satu koridor kecil. Biar mereka lari. Biar selagi boleh, biar mereka lari ikut jambatan tu. Maksudnya semua bekalan dipotong, tinggal satu jalan keluar saja. Jalan keluar ni buat masa ni tak ada siapa sentuh. Sekali lagi, supaya orang Rusia yang liar dan tak terurus tu boleh balik ke tanah air mereka yang sama juga. Sekarang mari kita bincang secara khusus tentang alat pada peringkat perang ini. Sebab tentera laut Ukraine buat pertama kalinya tunjukkan sesuatu yang menarik. Saya maksudkan drone laut yang dipanggil Barakuda. Dan ini bukan sekadar bot kamikaze yang melanggar dan meletup. Tidak. Ini sesuatu yang jauh lebih hebat. Ternyata, ia adalah platform pelbagai fungsi untuk operasi yang sangat rumit dan berlapis-lapis. Betul, Strike. Strike. Lihat bagaimana ia berfungsi. Dalam video yang didedahkan, terdapat satu operasi khas yang dijalankan dalam beberapa peringkat. Mula-mula, drone kamikaze Barakuda secara senyap menghampiri kapal yang ditinggalkan yang digunakan oleh penjajah sebagai pos pemerhatian dan memusnahkannya. Kemudian, bot tanpa pemandu dengan modul roket tidak berpandu memasuki pertempuran dan menyerang kawasan pantai di mana tempat pelindungan musuh tersembunyi. Dan selepas itu, inilah bahagian yang paling menarik. Dari pembawa laut, drone peninjau dan drone FPV dilancarkan yang dalam beberapa minit sahaja dapat mengesan posisi Rusia yang terselindung dan menjadikannya sasaran untuk serangan tepat. Maksudnya, satu drone laut Barakuda ini sebenarnya adalah satu skuadron mini yang lengkap. Barakuda boleh membawa antara 4 hingga 8 drone FPV serta dilengkapi dengan roket dan juga mesingan, dan ia boleh dikawal dari mana-mana jarak. Seorang operator mengendalikan bot itu sendiri, manakala seorang lagi pada masa yang sama melancarkan roket atau drone tanpa pemandu. Ini adalah hasil ciptaan anggota Brigade Marin Berasingan ke-40. Dan inilah platform seperti ini yang membolehkan Ukraine, yang saya ingatkan, hampir tiada armada laut klasik, memusnahkan armada Rusia, seperti yang dinyatakan oleh Madiyar, dengan kiraan 136 berbalas sifar tanpa sebuah pun kapal besar.
Dan di sinilah Eropah memainkan peranan kerana semua kuasa drone ini bukan datang begitu sahaja. Ia perlu dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Dan di sini ada dua perkara utama. Yang pertama, Ukraine sudah mencapai pengeluaran sekitar 10 juta drone setahun. Ini sudah menjadi barisan pengeluaran perang jenis baru dan Zelensky berjanji untuk menggandakan skala ini. Perkara kedua adalah yang terbaru. Ukraine dan Kesatuan Eropah baru-baru ini telah mengambil langkah penting dalam rangka apa yang dipanggil Perjanjian Drone untuk pengeluaran bersama drone. Maksudnya ialah Eropah melabur dalam teknologi drone Ukraine dan sebagai balasan mereka mendapat sesuatu yang mereka tidak ada, pengalaman sebenar yang telah diuji dalam pertempuran. Dan inilah sebenarnya strategi yang sebenar. Ukraine dan Eropah bersama-sama telah menunjukkan kepada seluruh dunia satu model peperangan laut yang benar-benar baharu. Bukan kapal induk bernilai berbilion, bukan kapal tempur, tetapi drone laut yang murah. Ya, agak murah, yang beroperasi secara kawanan untuk menenggelamkan armada musuh. Dan harganya sangat rendah berbanding dengan sasaran yang dimusnahkan. Dan ini adalah pengalaman. Pengalaman ini kini sedang diperluaskan oleh Ukraine bersama-sama dengan Kesatuan Eropah. Sekarang, mari kita buat rumusan. Sementara Sergei Lavrov terus meluahkan kemarahan tentang keganasan dan mengeluarkan frasa seperti lebih teruk daripada perlanunan. Realitinya adalah 136 kapal Rusia telah terkena serangan dalam masa 10 hari. Laut Azov telah dibersihkan. Di Laut Hitam, kiraan baru sahaja bermula. Crimea diasingkan secara sistematik dengan drone. Dan yang paling penting, semua ini adalah strategi laut yang dibina secara berperingkat, disokong oleh platform baharu seperti Barakuda dan pengeluaran Barakuda secara industri sebanyak 10 juta drone setahun yang kini turut disertai oleh Eropah. Maksudnya, Ukraine, sebuah negara yang hampir tiada armada laut, berjaya memusnahkan armada sebuah kuasa nuklear. Fikirkan tentang itu. Dan mereka melakukannya dengan begitu berkesan sehingga satu-satunya jawapan Kremlin hanyalah memanggil mereka lanun, mengatakan ini adalah keganasan. Ini lebih teruk daripada lanun. Satu-satunya yang tinggal untuk orang Rusia yang liar itu, Lavrov, kuda ini, hanyalah berkata, ini lebih teruk daripada lanun. Apa sebenarnya ini? Anda tahu, ada satu petanda yang baik dan indah. Jika musuh mula menghina dan bukannya berdebat dengan hujah, itu bermakna anda telah mengenai sasaran dengan tepat. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini, langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu saja, jaga diri anda, jumpa lagi semua.